Assalamualaikum. Okey, sebelum kita mulakan konten kita hari ni, kita intro. Okey guys, so untuk hari ni, untuk game hari ni, kita nak main game lah dengan The Sisters. So, hari ni di mana kita nak main baling bola dalam cawan untuk dapatkan hadiah. So, macam mana game dia? Jadi Genji bagi tahu lah. So, kat sini Genji nak bagi tahu, minta maaf sangat-sangat. Genji dah lama tak post video sebab banyak kerja nak kena buat dan The Sisters pun ada pressure, ada projek-projek yang diorang kena buat. So, jangan kita buang masa, jom kita ke game kita. Let's go. Okay guys, so ini game kita hari ni. Macam korang nampak, dekat setiap barang ni, diorang ada nombor kan. Okay, so nombor yang ada dekat setiap makanan ni ataupun barang ni, ada juga dalam ni. Okay, so macam mana cara dia? Yang pertama, sebelum diorang main benda ni, diorang kena cabut dulu satu nombor. Okay, diorang kena cabut dulu satu dan tengok diorang dapat yang mana. So, katakanlah satu orang cabut dan dapat nombor 9. Okay, dapat nombor 9 dan diorang kena fight. Siapa masukkan bola dalam cawan ni, dialah yang akan dapat nombor 9. So, maksudnya orang tu akan menentukan diorang masukkan bola tu untuk dapat hadiah yang mana. Siapa masuk, dia punya. So, macam itulah game kita hari ni. So, jangan buang masa. Jom, kita cuba. Okay, so untuk cabaran hari ni, Kak Ngah dulu. Okay, Kak Ngah, bye-bye kat kamera. Okay, so Kak Ngah, cabut dulu satu nombor. Okay, tengok nombor berapa. 7. Tunjuk kat kamera. Berapa? Okay. Kak Ngah dapat nombor 7. Nampak tak? Okay, so nombor 7. Nombor 7. Belakang kuala. Okay, betul. Ini, nombor 7. Okay, so Kak Ngah mula dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tak masuk. Lepas Kak Ngah? Kak Long. Okay, Kak Long. Kak Long, adik. Oh, tak masuk. Okay, adik. Okay, yang kecil ni. Oh, tak masuk. Jangan bam tinggi-tinggi. Bam tinggi-tinggi susah nak masuk. Bam rendah-rendah je. Oh, sikit lagi. Kak Long pula. Cepat-cepat nak dapatkan hadiah nombor 7 ni. Anak Yupi. Kalau dapat. Okay. So, silalah. Terimalah. So, next. Adik punya. Masih Kak Long. Sebab Kak Long tadi dapat kan? So, masih Kak Long. Okay. Lepas Kak Long macam tadi lah. Lepas Kak Long tadi dapat adik kan? Okay, lepas tu adik. Okay, Kak Long cabut satu. Okay, nombor berapa? Nombor. Adik. 2. Nombor 2. Wow, nombor 2 kita punya blind box Okey, kejap. Nombor 2 Nombor 2 dia punya. Sebab nombor 2 blind box. Okey. Jangan dapatkan ni. So, silalah. Cuba. Nombor 2. Dapatkan bagi adik. Okey, Kak Ngah. Adik. Jangan tinggi-tinggi sangat. Sikit lagi. Okey, Kak Ngah. Okey tak, Kak Long? Adik, blind box adik ni. Okey. Wah, Kak Long dahsyat ni. Dah 2 kali dia dapat ni. Tapi dia kasih adik. Okey, adik.
Sabar. Kak Long lagi, Kak Long. Kak Long, cabut. Okay, nombor berapa kali ni? Nombor 10. Nombor 10. Okey, nombor 10. Biskut ni. Okey, sila Kak Long. Nombor 10. Oh, masuk. Okey, Kak Ngah. Oh, tak masuk. Adik. Adik. Tak payah tinggi-tinggi, dik. Rendah-rendah je. Macam ni. Tu rendah sangat. Boleh lah, boleh lah. Adik dah. Okey. Okey, adik. Cabut. Adik. Kan betul. Okey, buka. Nombor berapa? Nombor 8. 17. Nombor 17. Nombor 17 Skittles. Okey guys, nombor 17. Okey? Okey. Adik, Duduk. silakan. Yang. Okey. Kak Long. Kak Ngah. Kak Ngah dulu Okey, Kak Ngah. Tak payah tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi tak masuk. Apa? Tinggi-tinggi. Okey. Kak Long. 17. Okey, tak masuk. Adik. Adik ambil. Oh! Wah, tenang. Ambil lagi, dik. Okey, nombor berapa kali ni? Okey, tengok nombor berapa? Ya, sebab susah nak buka ni. Susah nak buka. 16. 16 masih Skittles. Wah. Okey, nanti. Masukkan dulu. Okey. Silakan. Oh, tak masuk. Kak Ngah. Sikit lagi, Kak Long. Dia kat situ adik. Ada bagi tadi. Okey, kita. Tak masuk. Adik. Adik dapat kan 13 dek. 16. Okey, tanda. Okey, adik boleh seterusnya. Silakan. Nombor berapa kali ni? Aduh. Okey. 14. 14 kita ada tadi mana? Ni. Wah, tahu kami. Okey. Jom, Dik. Silakan. Balik. Wah, dahsyatlah adik. Jom adik, sini adik. Cabut nombor lagi. Wah, okey. Cabut lagi. Nombor berapa kali ni? Dahsyatlah adik. Wah, susah 13. Okey, biskut bear 13. Okey adik. Okey. Mulakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Akhirnya terhenti juga adik punya ni. Turn. Kak Ngah, Kak Ngah tak dapat apa-apa lagi Kak Ngah. Akhirnya. Okey, tahniah Kak Ngah. Akhirnya Kak Ngah dapat juga. Okey, ambil bola ni. Okey, next nombor. Nombor apakah itu? 1. Nombor 1, Blambor. Blambor nombor 1. Okey Kak Ngah. Come on Kak Ngah. Kak Long. Come on. Blambor cuma ada 3 je Tadi Kak Long dah dapat 1. Okey adik. Come on adik. Adik ambil.
Come on, adik. Blind board, adik. Kuat sangat, Kak Ngah. Okay, Kak Ngah. Sikit lagi lah. Okay, Kak Long. Adik. Kamu adik, blind board adik. Nanti kalau adik dapat, dia boleh tukar dengan Kak Long tadi. Alah, kuat sikit. Blind board. Sungguh berjaya ya. Okay. Kak Ngah. Come on, Kak Ngah. Hadiah tak banyak, Kak Ngah. Hadiah tak banyak dah. Nombor berapa? 5. Nombor 5. Nombor 5. Okay. So, silakan Kak Ngah. Sikit lagi. Dek, sini nanti dikasih kat Long, Dek. Okay, nombor 3. So, tengok kalau dapat nombor berapa. Okay. Nombor berapa itu? 4. Nombor 4. Kopok ini. Okay. So, Kak Long, silakan. Nombor 4. Okay, tanya Kak. Okay. So, sekarang hadiah cabutan tinggal 6. Okay, so Kak Ngah, silakan. Tengok nombor berapa Kak Ngah dapat. 6. 6 kat sini keropok ini. Okay, 6. So Kak Ngah, silakan. Sikit lagi. Lepas Kak Ngah, Kak Long. Dah terkeluar. Adik. Jauhnya. Kak Ngah. Jatuh. Kak Ngah dapat kopok ini. Next. Kak Ngah dapat nombor 15. Skitters yang terakhir. Okay, kita tengok siapa yang dapat. Tadi Skitters siapa dapat? Adik. Dua-dua adik dapat. Okay. So Kak Ngah, kena dapatkan yang ini Kak Ngah. Pop 2 kali bam tak boleh. Dia kena sekali bam je. Tadi adik boleh. Sebab. Okay. Cepat. Adik. Kak Ngah, Kak Long. Tak kena. Adik. Buktikan ini adik punya kali ketiga. Tak kena. Kak Ngah. Tak masuk. Kak Long. Kak Long dapat. Skitters ni. Yang ketiga. Okay, Skitters dah habis. Okay, Kak Long. Cabut. Okay, nombor berapakah ini? Hadiah dah tak banyak. Hadiah tinggal lagi 4 saja. 14. Okay, 14. 14 tak ada. 12 lah. 12. Apa Kak Long ni? 12. Okay, 12. Ni. Kau laki. Okay. Jalan Kak Long. Lepas Kak Long, Kak Ngah. Adik. Okay, adik. Apa? Sikit lagi. Kak Long balik. Okay, dapat. Kak Long dapat sekolah ni. Okay. Next, Kak Long. 3. Tinggal 3 saja. Biskut Siponi, blind box terakhir dan UP Pizza. Ada 4 dalam Kenyang Okay. Silakan. Nombor 9. Siponi. Okay. Biskut ketupat. Okay. Silakan Kak Long. Dah masuk. Adik. Ini adik punya. Kuat sangat. Jangan kuat sangat, adik. Sikit lagi, adik. Kamu, adik. Jangan kuat-kuat sangat, adik. Slow-slow je. Sebelah. Kak Ngah. Ke tepi. Kak Long.
Kak Long dapat juga. Wah, Kak Long banyak dapat lah. Okey, biskut Symphony. Biskut ketupat. Okey. Kak Long silakan. Tinggal 2 Dia tinggal 2 sahaja. Yang Yupi. Adik kena masukkan betul-betul lah. Tinggal blind box Yang Yupi. sama Yupi. Okey, tengok. Silakan cabut Kak Long. Tanggal 2. 8. 8. Okey, Yupi. Okey, tengok siapakah yang dapat Yupi ini. Tak masuk. Adik, come on adik. Jangan kuat-kuat sangat. Adik kesepi tadi. Adik dapat Yupi. Wah, adik dapat Yupi. Okey. So, adik, ini yang terakhir. Adik boleh terus buat bagaimana lah. Nombor yang terakhir ni semestinya nombor 3. Okey. Blind box. Adik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak masuk. Okey, Kak Ngah. Sekali lagi. Tak boleh 2 kali. Sayangnya. Kak Long pula. Okey. Yalah, tak masuk pun tak. Nanti Kak Long kasih Kak Ngah. Adik, cepat adik. Come on adik. Sekali lagi bagi adik. Okey. Tak masuk. Kak Ngah. Okey, Kak Ngah. Cepat Kak Ngah. Tolong Kak Ngah. Blind box Kak Ngah. Kak Ngah punya blind box. Okay guys, so kita dah tamat kita punya game tadi. So inilah hadiah-hadiah yang The Sisters dah collect tadi. Ini Kak Long punya. Wah, Kak Long punya banyak. Ada 2, 4, 6, 8. Ini Kak Ngah punya. Kak Ngah punya ada 4. Okay, ini adik punya. Adik ada 5. Okay lah, so 4, 5, 8. So Kak Long yang menang lah game ni. Dia paling banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ada 5. So, macam mana pun makanan ni harap diorang boleh kongsi-kongsi lah. Diorang The Sisters kan. So diorang takkan ikut each other lah. So terima kasih untuk korang yang support video kita orang. Dan like, subscribe. So pada yang belum like, subscribe, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, supaya kita dapat buat video-video yang baik akan datang. Jangan lupa share. Betul, share. Kalau korang ada idea ataupun komen nak kita buat game apa pun, okey, boleh, kita open. Korang boleh komen dekat bawah apa game yang kita nak buat next. So, sampai kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.